Dalam pengalaman bersih sendiri, sejauh mana idealisme reformasi boleh bertahan bila berdepan realiti kuasa politik? Selalu kita sebut dalam bersih ni adalah undi itu adalah currency lah ataupun mata wang lah kepada parti politik kan, sebab parti politik ni dia bergantung kepada undi kan, untuk menjadi kerajaan ataupun untuk menang pilihan raya lah. Disebabkan itulah kita lihat kita bersih terpaksa mempopularkan isu-isu. Kan sebelum ni kita berjaya mempopularkan isu pilihan raya bersih kan. Jadi orang boleh turun ke jalan dan orang sangat faham bahawa pilihan raya bersih akan mewujudkan satu kerajaan lebih legitimate lah ataupun lebih absah kan. Tetapi dari segi reformasi institusi, ini adalah satu cabaran yang lebih yang berbeza. Disebabkan reformasi ini, kalau reformasi institusi ini isu-isunya lebih teknikal kan, isu-isunya lebih kadang-kadang mungkin ada yang berpandangan bahawa reformasi parlimen contohnya tak berkaitan pun dengan kemaslahatan rakyat kan, kebajikan rakyat, dia tak nampak connection tersebut walaupun ada kan. Dan inilah satu cabaran lah apabila kita cuba meyakinkan contohnya kerajaan kan ataupun menteri-menteri bahawa reformasi ini penting, reformasi tersebut penting, tetapi bila isu ni tidak menjadi mainstream ataupun tidak menjadi sebagai isu utama, perbincangan utama dalam negara, menyebabkan lambatlah pergerakan mereka untuk melakukan reformasi tersebut lah. Contohnya dalam masa 3 tahun kerajaan Madani ini kan, kita telah menyenaraikan beberapa reformasi yang mungkin low hanging fruit, iaitu yang lebih mudah untuk dicapai kan. Tetapi sebabkan tidak ada political will yang kuat daripada kerajaan, mereka melambat-lambatkan proses tersebut lah, melambat-lambatkan perbincangan kan, ataupun acuh tak acuh, indah tak indah dengan reformasi yang kita cadangkan. Tetapi selepas pilihan raya negeri Sabah yang lepas, yang menghasilkan keputusan yang mengejutkan kepada kerajaan, mungkin itu menyebabkan mereka tersentak. Jadi awal tahun ni Perdana Menteri mengumumkan 4 reformasi, dan dalam masa 3 bulan ini sahaja terus berjalan dengan cepat sekali kan, yang menunjukkan bahawa ataupun membuktikanlah tesis bahawa undi adalah mata wang lah kepada kerajaan kan. Bila pengundi menghukum disebabkan tidak ada reformasi institusi, barulah kerajaan nampak bersungguh untuk melakukan reformasi. Barulah nampak ada perbincangan, barulah nampak memanggil secara serius CSO berbincang apa yang boleh kita buat, apa reformasi ataupun apa polisi yang betul, apa prinsip-prinsip yang perlu ada dalam reformasi yang nak dicadangkan kan. Jadi sebenarnya idealisme itu tidak cukup lah. Kalau mana tidak ada kesungguhan daripada rakyat untuk menolak reformasi ini daripada terus dijalankan dan terlaksana, memang tak cukup lah dari segi idea sahaja. Tapi prosesnya adalah panjang lah sebenarnya kan. Ya. Yeah.